Okey, jom kita terus selami topik ni. Selamat datang ke sesi penerangan kita. Hari ini, kita nak buat satu perjalanan masa yang cukup hebat. Kita akan tengok macam mana manusia purba di bumi kita ni, nenek moyang kita sendiri, mengharungi kehidupan harian mereka. Macam mana mereka bertahan hidup dan menempuh cabaran alam bina segalanya betul-betul dari sifar. Cuba anda fikir sejenak, macam mana nenek moyang kita bertahan hidup sebelum wujudnya sistem tulisan, sebelum mereka tahu nak bercucuk tanam, atau sebelum ada pun bumbung rumah yang kekal. Bayangkan, bangun tidur setiap hari tanpa apa-apa kemudahan moden. Tiada pasar raya, tiada peti ais, malah nak berlindung dari panas terik dan ribut tropika pun susah. Pada waktu tu, kelangsungan hidup ni bukan sekadar teori tau. Ia memang misi harian. Semuanya bergantung 100% pada kekuatan fizikal dan ketajaman deria mereka. Inilah realiti harian yang kita nak rungkai sama-sama. Untuk bahagian pertama, mari kita masuk ke satu dunia yang sunyi dari sebarang rekod bertulis, zaman sebelum tulisan. Perkara yang paling menarik tentang zaman prasejarah ni kan, kita sebenarnya tak ada satu pun rekod sejarah. Jadi, macam mana kita tahu apa yang berlaku? Kitalah yang kena jadi detektif. Ia ibarat menyusun satu teka-teki forensik yang gergasi. Kita bergantung sepenuhnya pada petunjuk fizikal yang ditinggalkan. Peralatan batu purba yang digali, fosil yang tertanam, serpihan tembikar, semua benda ni ibarat buku harian mereka yang sebenar. Melalui sisa-sisa objek inilah kita dapat tengok macam mana gigihnya manusia purba menyesuaikan diri dengan alam sekitar yang sentiasa mengancam nyawa. Semestinya, semua penyesuaian hebat ni tak berlaku dalam sekelip mata. Perjalanan evolusi tamadun awal ni dipecahkan kepada 4 era utama. Kita akan mula dari zaman batu purba, iaitu era Paleolitik, bergerak ke fasa peralihan di era Mesolitik, kemudian saksikan revolusi besar masa era Neolitik dan kemuncaknya inovasi zaman logam. Setiap era ni melambangkan satu anjakan yang sangat luar biasa dalam kemampuan akal dan rutin harian mereka. Sekarang, mari kita beralih ke kehidupan harian nomad Goa. Ini adalah kisah tentang pergerakan tanpa henti. Bila kita sebut tentang kampung halaman perintis terawal kita ni, kita sebenarnya merujuk kepada tapak arkeologi ikonik di Malaysia, terutamanya Gua Niah di Sarawak dan Bukit Jawa di Perak. Gua-gua ni bukan sekadar titik sejarah atas peta tau, ini adalah rumah perlindungan fizikal sebenar mereka. Dinding gua inilah yang menjadi benteng pertama dari cuaca ekstrim dan haiwan buas waktu malam, sebelum mereka terpaksa kemas barang dan mula merantau balik keesokan harinya. Rutin harian mereka ni memang sangat-sangat mencabar. Cuba bayangkan satu komuniti yang sentiasa kena bergerak. Kehidupan nomad ni maknanya mereka langsung tak boleh terikat pada satu tempat. Hanya berbekalkan peralatan batu asas yang diketuk sampai tajam, mereka harungi belantara. Bangun je dari tidur, misi bermula. Buru binatang, cari buah-buahan dan akar kayu liar. Kalau tak, komuniti berlapar. Mereka terpaksa redah hutan tropika yang panas, lembap dan penuh bahaya. Ini adalah ujian kelangsungan hidup yang memerah daya tahan fizikal mereka ke tahap maksimum. Mari kita lihat pula macam mana keadaan ni berkembang kepada satu perubahan gaya hidup yang besar saat mereka berhenti mengembara. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan perubahan yang paling mendalam dalam prasejarah kita. Di sebelah kiri, corak kehidupan nomad era Paleolitik dan Mesolitik. Asyik berpindah randah je ikut jejak binatang buruan dan tidur di dalam gua. Tapi, bila masuk je zaman Neolitik di sebelah kanan, gaya hidup mereka mula membina asas yang kukuh. Mereka menetap secara kekal di satu-satu kawasan. Tiba-tiba, tumpuan mereka berubah dari sekadar memburu hari-hari kepada seni bercucuk tanam dan kemahiran membuat tembikar. Kenapa peralihan ini sangat kritikal? Sebabnya, penguasaan pertanian ni secara dasarnya memberikan mereka kebebasan. Mereka tak payah lagi habiskan masa dari pagi sampai ke malam semata-mata kejar makanan. Sekarang, makanan ditanam di halaman sendiri. Masa dan tenaga yang berjaya dijimatkan tu disalurkan kepada kemahiran baru, macam buat tembikar untuk simpan bijirin. Masa lapang inilah yang mula melahirkan kesenian, ritual masyarakat dan pelbagai susunan hierarki. Dari perlumbaan nyawa setiap hari, ia bertukar jadi satu kehidupan komuniti yang kukuh. Kestabilan itu kemudiannya membuahkan inovasi teknologi purba yang paling menakjubkan, memperkenalkan zaman logam. Poin yang paling penting di sini adalah macam mana alatan logam ni hasilkan satu kesan domino ekonomi yang luar biasa. Kita tengok prosesnya. Bermula di langkah 1, manusia tukar alatan batu yang mudah pecah tu kepada logam yang jauh lebih kuat. Alatan yang canggih ni melonjakkan langkah 2. Pertanian jadi lebih pantas dan lebih besar.
Hasilnya, makanan melimpah ruah melepasi keperluan mereka. Dan lebihan inilah yang mencetuskan langkah 3, iaitu kemunculan sistem barter. Perkampungan mula bertukar hasil tanaman dengan alatan pertukangan. Percaya atau tidak, inilah tapak semayan bagi pasaran bisnes global yang kita ada hari ini. Cuba fikirkan tentang perkara ini. Peralihan dari sekadar batu kepada acuan logam ni bukan sekadar tukar bahan. Ia mengubah keseluruhan fabrik sosial manusia. Logam pada zaman itu ibarat mereka dapat naik taraf ke telefon pintar paling canggih zaman kita. Peralatan baru ni membolehkan mereka teruk ke tanah yang sebelum ni terlalu tebal untuk dibersihkan, bina rakit yang kuat untuk mudik sungai, dan yang paling utama, buka peluang untuk bina hubungan dan berdagang dengan puak-puak yang duduk berjauhan. Menuju ke penghujung kupasan kita, mari kita kaitkan lompatan teknologi purba ini dengan asas tamadun moden kita. Sepanjang 4 era epik ini, walaupun zaman berbeza dan persekitaran berubah-ubah, ada satu benda yang sentiasa kekal, daya penyesuaian manusia. Nenek moyang kita sentiasa didorong oleh keinginan untuk nak mudahkan kehidupan dan kurangkan kepayahan rutin harian mereka. Keazaman untuk jadikan esok lebih baik daripada hari ini. Itulah teras utama keupayaan kita sebagai sebuah spesies untuk bertahan, membina dan mencipta tamadun yang kekal di muka bumi ini. Saya nak tinggalkan anda hari ini dengan satu persoalan yang memancing minda. Sekarang, kita ada peluang mengkaji dan melihat kembali peralatan batu serta tembikar purba mereka sebagai bukti kelangsungan hidup. Tapi cuba fikirkan, apakah bentuk artifak dari rutin kehidupan kita pada hari ini yang akan kita tinggalkan untuk tatapan tamadun akan datang? Beribu tahun dari sekarang, adakah mereka akan mengkaji chip komputer memori kita, sisa besi bangunan, atau lambakan plastik yang akan bercerita tentang teknologi kita? Menarik bukan? Terima kasih kerana meluangkan masa meneroka lipatan sejarah ini bersama saya hari ini. Terus berfikir dan sampai kita berjumpa lagi.